kita berpuas hatilah di atas kehadiran Maha Road to Maha yang dibuat di Kota Baru ini. Ada MOU akan ada, dan perjanjian-perjanjian dijangka tahun ini. Berapa bilion dijangka? 6.8 bilion kita jangka akan kita menandatangani hal MOU dengan negara-negara dan syarikat luar, syarikat tempatan dan luar. Melibatkan jaminan mekanik. Ya, termasuk dalam hal kenderaan, teknologi, semua seperti itu yang bersangkut dengan perusahaan makanan. Dan kita yakin sambutan rakyat terhadap Maha bertambah terlihat, karena saya sebut tadi soal security makanan adalah menjadi tajuk di seluruh dunia sekarang ini. Oleh itu soal rakyat dan kerajaan terlibat dalam hal menyediakan makanan yang cukup dan terjamin kepada rakyat menjadi agenda utama, terutama sekali di negara-negara yang kita tahu macam Malaysia, pergantungan import makanan itu masih tinggi. Maha tahun ini lebih bersifat ke arah inovasi dan pemodenan dan pempamer daripada luar negara yang banyak pada tahun ini, di antaranya yang barulah daripada Afrika dan Central Asia yang akan bersama. Selain daripada pempamer-pempamer yang selalunya ada daripada China, daripada Britain, daripada Jepun, US, itu dah yang biasa. Kali ini yang daripada negara lain, tanda mereka juga ingin bersama dengan Maha dan juga bersama dengan melihat perkembangan teknologi terutama dalam bidang pertanian untuk kita share teknologi itu di antara negara lain. Dan itulah hari ini alhamdulillah rakan strategik juga memberi kerjasama, di samping sudah tentulah kerajaan negeri dan agensi-agensi di bawah kerajaan federal dan juga kerajaan negeri memberi kerjasama. Dan alhamdulillah saya yakin dengan sambutan Hari Merdeka, orang pergi ke Merdeka akan terus ke Maha kali ini. Dan tahun 2 tahun lepas 5 juta, tahun ini pun kita yakin di sekitar angka itu juga akan datang.